Hai dan Assalamualaikum. Pada hari ini, saya akan mengajar anda semua cara membuat kuis menggunakan Quizizz. Jom kita tengok cara nak membuatnya macam mana. First kali kita masuk ke Google dan type Quizizz. Dan kita pilih yang ada di atas sekali ni, klik. Okey, seterusnya kita pergi kepada papan kemuka kita yang telah daftar. Sebelum kita buat kuis ni, kita kena login dulu. Ikutlah akaun, sama ada akaun education ataupun akaun personal, boleh je dua-dua. Klik pada papan kemuka. Seterusnya kita klik pada cipta kuis. Okey. Lepas tu kita klik pada penilaian di sini, yang warna hijau ni. Okey. Sebenarnya kita klik je yang mana-mana, pelbagai pilihan. Klik pada tambah soalan, pelbagai pilihan. Okey, di sini kita dapat type soalan. Contohlah, saya nak buat pasal tajuk konsep pembelajaran digital. So, kita just type soalan yang kita nak. Soalan 1. Apakah maksud pembelajaran digital? Okey, ini adalah soalan dia. So, seterusnya kita klik di sini. Pilihan jawapan ada 4. Ikutlah, kalau kita nak buat 5 pun boleh just klik di sini. Butang tambah di sebelah kanan saya. Dan kita letaklah jawapan apa yang sesuai. Contoh, belajar tanpa guru. Seterusnya, pilihan jawapan lagi. Pembelajaran menggunakan teknologi. Dan seterusnya, belajar di luar kelas. Seterusnya, belajar secara berkumpulan. Okey. Selepas siap kita isi pilihan jawapan ni, kita just klik mana jawapan yang betul. Kalau jawapan yang betul sekarang adalah ni, klik. Okey. Seterusnya, kita just klik tambah. Ataupun kalau contoh kita tak suka bentuk landscape macam ni, kita boleh buat bentuk menegak. Boleh juga. Okey. Hanya kita klik simpan. Okey. Sekarang dah naik kita punya soalan 1. Kalau kita nak tambah lagi soalan, just klik tambah soalan. Di sini kita boleh pilih, contohlah, seterusnya soalan kita nak buat 2 pilihan jawapan ni, iaitu true dengan false. Type je soalan kat sini. Soalan yang kedua, pembelajaran digital ialah pembelajaran yang menggunakan teknologi.
Lepas tu kita klik pada jawapan yang betul. Okey, siap. Macam biasa tadi seperti simpan balik. Okey, dah ada 2 soalan. Inilah cara-cara buat soalan dia, senang saja. Seterusnya kita buat soalan. Kalau nak tambah lagi boleh. Klik simpan untuk kita sediakan kuis. Ini hanya adalah untuk percubaan saja. Anda boleh tambah lagi soalan lain untuk belajar lagi. Kita letakkan tajuk dia, konsep pembelajaran digital. Bahasa dalam bahasa dunia lah, sebab ini adalah umum. Tahap ikutlah kesesuaian sekolah rendah, darjah 1, spesifik. Kalau saya buat inilah peringkat universiti, konsep pembelajaran digital. Bahasa kita boleh pilih bahasa apa. Sekarang bahasa Inggeris, saya akan tukar kepada bahasa Melayu. Cari bahasa. Okey, ini adalah preview dia. Saya letakkan pada kelihatan umum biar semua orang dapat lihat. Dan sini kita boleh tambah image muka depan dia. Ikutlah dari image apa kita nak letak yang berkaitan dengan tajuk yang kita ajar ni, kuis. Betul lah. Kalau saya letak logo IPG lah, sebab dia berkaitan dengan kuis saya ni. Simpan, klik simpan. Okey, klik sekali lagi. Kita tunggu dia punya proses. Ini adalah proses dia membuat aktiviti, sebab quizzes ni dia adalah auto buat. Contohlah kalau kita masuk preview, contoh soalan dah siap, kita tengok dia ada macam aplikasi, ada aplikasi yang macam menarik lah. Kita tengok dia secara auto. Kita masuk kepada mod percubaan. Klik mula sebab untuk percubaan. Kita tengok. Okay. Ini adalah untuk pelajar masuk melalui kod pun boleh. Kalau kita nak mula sekarang, boleh. Jadi pelajar tu masuk time kita start je. Lepas tu kalau macam contoh kita nak pelajar tu ikutlah bila-bila masa buat, kita klik serahkan ni. Jadi pelajar boleh buat bila-bila masa, tak perlu ada time date dia. Okey, kita boleh hantar barcode ni dan kod ni kepada pelajar untuk mereka login masuk ke dalam quiz ni. Macam ni lah bentuk kuis dia dan yang dah siap. Contoh, apakah maksud pembelajaran digital? Belajar. Okey, jawapannya adalah ni. Seterusnya. Okey. Betul. Entah. Tamat. Inilah ketepatan dia punya markah tadi.
Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Begitulah cara membuat kuis menggunakan Quizizz.